Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Saya ada diajukan satu soalan Mahathir. Saya ni penabung Saya ada sebiji rumah yang mana saya mendapat sewaan daripada rumah tersebut dalam RM600. Adakah perlu saya jual rumah untuk saya menabung emas? Alright. Okey, ini pandangan saya tuan-tuan dan puan-puan. Tak perlu jual rumah sebab ia dah dapat income. Alright. Setiap bulan sewaan RM600. Jadi maintain saja rumah tersebut, dan hasil daripada sewaan rumah pergi pada emas melalui account gap. So tuan rumah dapat aset rumah once dah habis bayar, dan masa yang sama passive income daripada income daripada sewaan rumah dialihkan kepada emas melalui account gap. Dan you dapat dua-dua. You dapat rumah, you dapat emas. Dapat sesuatu, tekan link dekat bio untuk saya bantu tuan-tuan dan puan-puan menabung emas, capai matlamat dengan emas. Assalamualaikum. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk saya bantu tuan-tuan dan puan-puan menabung emas, tekan link di bio. Tekan daftar percuma. Tekan akaun dewasa bagi 18 tahun ke atas dan akaun junior bagi 18 tahun ke bawah. Isi detail yang diperlukan dan tekan proceed. Saya akan menyantuni tuan-tuan dan puan-puan dalam masa 24 jam. Selamat menabung di Public Gold.